Okey guys, Assalamualaikum teman-teman sekali kepada orang Melaka. Hari ni hari pembukaan dan kami nak memperkenalkan menu yang special yang paling premium yang ada kat Kopi Asmamu. Yang ini dah coklat whipping cream choco chip orang Melaka. Siapa tak pernah try? So, kita hari ni nak tunjuk apa macam mana rasa dah. Kita nak rasa dah. Ambil balik kait. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tu. Kita tak apa. Coklat ni apa yang kita tahu, apa yang kita rasa, dia berbanding daripada coklat biasa yang kat tepi-tepi jalan atau sekadar coklat yang murah. Pasal tu harga yang agak berpatutan, dia tak terlalu mahal. Pasal sebut coklat dia pakai premium, dia bukan yang biasa-biasanya. Dan untuk yang whipping cream dan sekali dengan choco chip pun kita boleh dapatkan dia punya keras elok, tak terlalu lembek, tak terlalu hapok. So rasanya memang sebati dengan dia punya ayat coklat. Untuk orang Melaka yang mana nak dapat lagi? Hari ni hari pembukaan pada hari pertama dan masih lagi berbaki 4 hari. Yang mana nak dapatkan coklat premium ni? Mas sebuah ramai. Jom.